Ena tak sangka dekat dalam Putrajaya Central ni ada satu pot punya tengah hari RM10 je weh. Dan semua makanan ni korang boleh makan sampai korang kenyang. Dan Ena tengok kat sini pun ada street burger. Memang best weh. Kalau nak tahu dekat mana, yuk tengok video Ena ni sampai hujung. Inilah dia Terminal Cafe yang terletak di dalam Putrajaya Central. Pot punya ni ada daripada breakfast, lunch dengan high tea tau. Dan start dekat sini buffet. Kalau tengah hari kalau bungkus RM10. Makan dekat sini RM15. Untuk lauk setiap hari berubah-ubah tau. Dia tak sama, tak fix. So macam hari ni Ena nampak macam Indian food sikit. Sebab ada kambing apa tadi Ena tak pasti apa namanya. Lepas tu ada kari ayam dengan ni kopi goreng. So style dia macam nasi kandar pun ada. Yang ini pula high tea. Untuk bungkus ke, untuk buffet ke, RM10 je, sama je. So apa yang Ena ambil ni, mi goreng, ada kuih-kuih, nugget dengan tembikai. Kalau korang rasa macam tak ada selera nak makan nasi, street burger pun ada. Ada ayam, ada daging. Macam Ena punya ni, ayam special. Ayam special ni ada telur lah. Okey, terima kasih. Bagi pendapat Ena, bagus tau diorang buat pot punya macam ni. Sebab sini kan tempat orang turun bas, naik bas, ERL, MRT pun ada tak silap Ena. Okay, bagi korang yang tengah nak travel dari Putrajaya Central atau baru sampai ke Putrajaya Central, tak tahu nak kunyah dekat mana, datang je dekat sini, okay? Memang marah weh.